luar lah. Kalau kat luar memang macam ni ke skill dia? Kalau dekat kedai. Cuba pakai mic lu. Ha. Sambil-sambil. Kau kepit je. Memang macam ni ke selalunya? Ini kira kat luar punya ni kita rainbow je. Kalau kat kedai kita ada tempat dulu kan. Tapi macam ni ni sebab lah kat tempat kedai kita orang kan. ini dia kena ada skill. Kalau tak tahu, seorang tukang pegang. Oh, kreatif ke korang Kadang-kadang kita tukar tengok Kadang-kadang tukar tengok je. Tukar tengok pun busy kak. Macam aku lah. Ni kena intelligent sikit. Kalau tak macam ni tengok. Kan sini senang. Dia jadi workstation. Workstation Kan? Nampak kecil tu dia level dia tu. Kita dua-dua buat busy je. Kalau tak selalu seorang boleh settle macam ni kan. Okey. Nampak sebab dah lambat tadi kan, aku kena nampak macam busy sikit lah. Kan dia macam Kita buat macam mak kalut sikit kan. Oi. Kalau korang nak beli Recaro boleh lah cari Kaki Speed. Kat mana-mana ada. Dia bersepak, korang mesti kenal Kaki Speed. Bright pun Murah ada. kan ni kan? Murah. Mampu milik lah. Mampu milik lah. Kalau rasa berat nak beli sekali, boleh buat installment. Boleh installment pula. Boleh installment. La ilaha illallah. Kan. Okey, tak apa nanti aku tag kau. Ha. Alright.